Eka boleh rasa tak bila Eka tarik tu rasa macam rasa sesak tak? Rasa macam sesak dan juga sebab rasa macam banyak lagi benda yang terbeban dekat diri saya ni. Yelah, sesak sebab Eka banyak penyam susuran tu tak. Kalau pendam tu memang kita akan rasa macam berat je rasa. Kalau Eka perasan lah. Okay, so sekarang ni kalau Eka rasa sesak kan, apa yang Eka boleh bercakap, apa yang Eka rasa nak cakap dekat diri Eka? Apa yang Eka rasa diri Eka tu akan cakap dekat Eka? Saya pada saya dah saya rasa penat tu, saya cuba positifkan balik diri saya yang yelah, kita tak boleh sentiasa berfikiran negatif. So saya sentiasa ingatkan dekat diri saya, pesankan dekat diri saya supaya untuk menjadi lebih kuat. Saya kena mindsetkan diri saya untuk saya boleh hadap. Itu je lah. Lagi teruskan lagi. Saya kadang-kadang tu saya rasa saya dah lama paksa diri saya tu untuk nampak okey je depan semua orang. Sebab saya tak nak orang tahu saya ni lemah. Padahal sebenarnya awak rasa penat kan kat dalam tu. Saya sangat setuju je kalau sedar. Saya sangat rasa terbeban. Saya rasa penat. Saya rasa tak boleh dah nak hadap. Bila kali terakhir yang awak rasa betul-betul tenang? Saya tak pastilah. Saya rasa saya tenang tu bila je. Dah lama dah tak rasa macam tu. Okey. Itulah, sampaikan kadang-kadang tu saya rasa saya takut sebenarnya. Takut sebab apa? Bila saya lambat lah kan, bila saya buat semua benda yang lambat ni, saya rasa macam saya takut saya ni gagal. Sebab selalunya orang cakap orang yang berjaya ni orang yang cepat, orang yang sentiasa mudah untuk adapt dengan semua benda. Itulah sebab saya rasa saya ni sangat lambat. So saya takut saya boleh gagal. Soalnya orang yang lambat ni dia akan gagal lah macam tu. Jadi apa maksud gagal bagi Eka? Selalulah kan gagal tu macam saya nanti dah besar ni saya tak boleh nak berjaya lah. Saya tak boleh nak apa, saya rasa saya gagal lah. Saya gagal dalam berkawan ke. Saya gagal macam contoh kalau dalam akademik kan, kita ni macam kenalah sentiasa cepat untuk selesaikan sesuatu masalah, kena pandai selesaikan satu masalah supaya kita macam nanti dah besar mudah kita untuk hadap benda sendiri. Satu, bila saya rasa gagal ni, saya juga takut saya ni kecewakan family saya. Sebab itulah, family saya ni semua family akan ada target macam harapan untuk anak-anak dia. So saya takut sangat saya menghampunkan dia orang. Sebab bila saya rasa saya penat ke apa ke, saya takut saya tak boleh nak management, saya tak pandai nak management tu. So saya akan terus je rasa penat. Okey, jadi awak rasa awak kena sentiasa berjaya lah ni? Ya betul, saya tak setuju. Dan bila awak tak dapat capai apa yang Eka harapkan, jadi Eka jadi start nak salahkan diri Eka lah kan? Ya betul, saya rasa yang diri saya ni tak berguna untuk semua orang. Saya nak awak cuba dengar balik apa yang Eka cakap tadi. Yang Eka cakap Eka tak cukup bagus, Eka ni lambat buat kerja, Eka ni macam yelah, Eka tak cukup usaha. Jadi Eka sedar tak semua ayat tu sangat macam harsh lah, sangat keras lah untuk Eka. Jadi Eka perasan tak semua tu? Sebenarnya sejujurnya saya perasan je. Okey. Okay, dalam satu teori dia start ni, saya nak beritahu Eka, kita akan cuba bantu seseorang tu sedar apa yang
berlaku dalam diri mereka sekarang. Jadi sekarang ni saya nampak Eka ni sebenarnya macam banyak hukum diri Eka lah. Banyak hukum Eka. Oh ya, betul. Betul tu saya tak fikir betul lah. Okay, saya nak cuba satu teknik dengan Eka ya. Jadi teknik yang kita akan guna teknik empty chair. Jadi saya nak Eka cuba bayangkan dekat kursi kosong yang akan saya letakkan depan Eka ni adalah diri Eka sendiri, di mana diri yang Eka selalu rasa penat dan tak cukup bagus tu. Yang Eka selalu macam cakap harsh dekat diri Eka tu lah. Jadi kalau Eka nak cakap sesuatu dekat diri Eka tu, Eka cakap je apa yang Eka nak cakap, okey? Okey, jadi Eka boleh teruskan bercakap dengan diri Eka. Jadi Eka just imagine je yang ni diri Eka. Jadi apa yang Eka nak cakap dekat diri Eka yang tak terlepas Eka nak cakap sebelum ni. Jadi ya, jadi Eka akan cakap dengan dia. Okey, saya akan teruskan. Okey, terima kasih atas teknik tu. Selalu benda yang rasa berbeban, saya rasa macam saya cakap kat diri saya yang cuba jangan nak anggap benda yang kita hadap tu berat sangat. Just hadap je, sebab semua ni semua satu ujian, sebab kita ni seperti manusia yang biasa. So kalau rasa kita ni bermasalah, benda tu biasa je. Sebab semua orang pun rasa macam tu, tapi semua orang punya cara penyelesaian tu berbeza. So saya rasa diri awak pun boleh, iaitu diri saya sendiri pun boleh untuk menghadapnya. Cuma kena cuma macam kena kurangkan asyik nak salahkan diri sendiri tu. Percayalah, kalau kita sentiasa follow the flow ataupun tak membungkuk sangat diri, InsyaAllah diri sendiri rasa sangat-sangat okey je, boleh dihadap. Terus buat. Jadi saya nak Eka bayangkan yang Eka dekat sini. Jadi Eka akan bercakap dengan dia direct. Jadi imagine macam tu. Awak dah cuba dah banyak benda, tapi awak selalu salahkan diri sendiri. Apa lagi? Saya rasa saya kesian dekat diri saya sebenarnya tau. Saya rasa saya terlalu keras dekat diri sendiri. Sekarang cuba awak tekan tempat. Bayangkan awak adalah diri awak yang nak dengar semua ayat tadi. Jadi macam Eka ada tempat Eka dah cakap kat apa yang Eka nak cakap kat tadi. Jadi Eka dah dengar. Kerana Eka dah dengar, jadi apa yang Eka rasa lepas Eka dengar perkataan yang Eka bagi kat diri Eka sendiri. Jadi ada tak Eka nak cakap dengan dia pula? Saya rasa saya sedih. Kenapa Eka sedih? Sebab saya tak pernah cakap dekat diri saya baik-baik. Macam diri saya cakap sendiri kat saya tadi. Saya selalu marahkan dan salahkan diri saya bila saya tak sempurna. Jadi Eka sedarlah semua tu. Ya, saya sangatlah sedar. Sekarang ni apa yang Eka rasa dekat diri Eka yang Eka perlukan sebenarnya? Apa yang saya belajar lah kan, saya rasa saya kena belajar untuk terima diri saya sikit-sikit. Bagus. Saya penat dah comparekan diri saya dengan orang lain. Jadi adakah benda tu membantu Eka sekarang? Saya setuju. Sebenarnya sikit sebanyak benda tu sangat membantu dekat diri saya. Dah dapat kurangkan rasa beban, rasa kerisauan saya terhadap pemikiran-pemikiran berfikir saya tadi. Jadi ada yang Eka buat boleh mula ubah selepas ni? Saya rasa saya boleh dah mula fokus untuk diri saya sendiri. Bagus. Lagi apa? Dan saya rasa selepas sesi ni saya dah kena stop diri saya untuk menekan-nekan diri saya. Paksa diri saya untuk terus sempurna. Jadi saya nak Eka cuba sebut ni. Saya tak perlu sempurna untuk jadi seseorang yang bernilai. Saya tak perlu jadi sempurna untuk menjadi seorang yang bernilai. Sekali lagi, tapi cuba betul-betul dengar ayat ni.
Saya tak perlu menjadi sempurna untuk saya betul-betul menjadi seorang yang bernilai. Okey. Jadi macam mana Eka rasa sekarang? Saya rasa saya sangat sedih. Saya rasa saya nak nangis. Tak apa, menangis okey. Tak ada apa Eka nak nangis macam apa Eka cerita. Saya dapat tahu yang berapa lama dah Eka terpendam perasaan dalam diri Eka. Berapa lama dah Eka nak nangis untuk lepaskan. Kadang-kadang kan, yang menangis ni adalah salah satu cara untuk kita lepaskan, kita luahkan dekat diri kita sebab macam Eka cakap, nak cerita ke orang pun orang takut orang jelas. Jadi kalau Eka tak menangis, tak ke semua tu macam terbebankan diri Eka kan. Ya, saya sangat setuju. Betul juga. Jadi macam apa yang saya dah tengok dekat Eka, saya dah rasa yang Eka ni mula sedar lah dengan perasaan Eka yang sebenar sekarang. Okay, baik. Untuk sesi hari ini, saya nampak Eka dah mula sedar banyak lah tentang perkara tentang diri Eka. Jadi Eka sedar yang sebenarnya Eka terlalu keras dengan diri Eka. Jadi terlalu banyak memendam emosi dan banyak bebankan diri Eka sendiri dah, tak meluah ke orang itu. Eka sedar lah kan. Ya, betul. Tak semestinya semula kita nak kena pendam. Ada masa kita kena luah juga. Ya. Dan saya nampak Eka juga mula sedar bahawa Eka sebenarnya penat dan perlukan ruang untuk jaga diri Eka sendiri. Sebab Eka kadang suka fikir pasal orang lain juga. Macam Eka cakap pasal kawan Eka tak macam tak berkomunikasi dengan Eka, itu pun mengganggu pemikiran Eka. Sebab Eka duduk satu bilik dengan dia kan. Ya, betul. Jadi saya harap lepas ni Eka cubalah lebih aware dengan emosi diri Eka sendiri. Jadi bila Eka rasa penat atau overwhelmed, jangan paksa diri Eka lah untuk buat sesuatu benda tu. Jadi Eka cuba pause sekejap dan tanya diri Eka, apa sebenarnya yang Eka ni dah rasakan lepas kita buat sesi ni dekat Eka dan meluah dekat saya. Okey, baiklah. Apa yang Eka rasa sekarang? Apa yang saya rasa sekarang, saya dah mula menerima diri saya. Macam tak perlu pun nak paksa diri, tak perlu pun menjadi seorang yang sempurna untuk orang lain, untuk diri sendiri. Macam tu. Jadi Eka dah rasa tenang lah, dah rasa okey dah kan? Ya, Alhamdulillah. Okay, untuk minggu ni saya nak Eka cuba luangkan sedikit masa Eka untuk diri sendirilah. Dan setiap kali Eka cakap benda-benda negatif, masa Eka cakap kenapa aku buat macam ni, tak cukup, kenapa usaha aku ni tak cukup macam orang lain kan. Jadi cuba gantikan dengan ayat yang lebih lembut lah terhadap diri Eka sendiri. Baiklah, saya akan cuba. Bagus, saya bangga sebab Eka ni berani berkongsi semuanya hari ni. Eka berani datang jumpa saya untuk meluah, walaupun macam Eka cakap dah lama dah Eka tak meluah, dah lama Eka penat. Tapi akhirnya Eka dah keluar daripada kepompong Eka, di mana Eka datang untuk jumpa saya dan lepaskan semua yang terpendam dalam diri Eka. Alhamdulillah. Terima kasih kaunselor sebab sudi dengar luahan saya ni. Sama-sama. Eka pun dah buat dengan baik. Eka pun dah buat baik ke diri Eka hari ni lah. Okey, kalau macam tu kita tamatkan sesi kita hari ni lah. Setuju? Ya, saya setuju. Baik, terima kasih. Saya akan jumpa lagi kaunselor untuk cerita lebih banyak dan mengurangkan beban kepala otak saya. Jadi Eka jaga diri Eka baik. Kalau apa-apa datang jumpa saya. Okay? Baiklah, terima kasih ya kaunselor. Saya sangat gembira. Okay.